Setiap pagi dia nak start kereta, dia dah nampak indikator hybrid system. Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Transmatic Automotive. Okey, macam korang nampak belakang aku ada sebuah model SUV Volvo XC90 T8. Okey, kereta ni sistem hybrid. Macam korang nampak, kita tengah buang dia punya gas aircon sebab kita nak membuat penukaran aircon kompresor. Ini dia punya aircon kompresor. Ini yang baru, kita nak tukar yang lama punya. Kenapa kena tukar kompresor? Okey, macam kereta ni guys, owner complain setiap pagi dia nak start kereta, dia dah nampak indikator hybrid system failure. Okey, kenapa macam tak kena je tukar kompresor kan? Sini kita nak explain. Selepas kita buat pemeriksaan, kita masuk, kita baca reading dia punya high voltage system, kita nampak dia punya bacaan dekat aircon kompresor, dia punya bacaan tak stable. Dia turun naik. Hybrid reading high voltage punya sistem. So, selepas kita troubleshoot, kita check, kita confirm adalah masalah daripada dia punya kompresor. Kenapa boleh sampai kacau sistem hybrid? Sebab dia punya kompresor dia jalan menggunakan hybrid. Aircon tak ada masalah, aircon sejuk, cuma dia akan naik warning hybrid system failure. Okey, apa efek bila kita tak tukar? Ini adalah tanda-tanda awal hybrid system korang bermasalah lah. Okey, apa jadi bila kita tak tukar? Kita paksa juga jalan sampai rosak, dia akan merosakkan komponen-komponen lain hybrid. Okey, sekarang kita tengah keluarkan gas yang lama. Nanti kita buka kompresor yang lama ni, kita tukar dengan kompresor yang baru lah. Lepas tu kita akan running balik. Kalau korang ada masalah dengan kereta korang boleh contact Transmatic Automotive Section 15 Shah Alam.